Bagi saya sangat gembira lah sebab ada orang nak bantu walaupun saya mikir sebelum ni saya usaha sendiri lah. Tapi Alhamdulillah sebab semua orang tahu saya nak pergi Mesir ni, ramailah orang nak tolong saya. Jadi saya sangat gembira lah kerana ada orang sanggup lagi tolong orang lain zaman ni. Pembelajaran saya di negeri Alhamdulillah dah selesai dah. Nah itu pun baru dapat result Alhamdulillah. Sem kedua ni dapat 4 flat. Lepas tu CGPA saya dapat 3.9 lah Alhamdulillah. Ada dua pilihan lah untuk Salihin. Pertama, kalau nak pergi Mesir ni kena buat bahasa Arab je. Jadi akan ambil masa sikit lah. Ya. Yang kedua, pilihan kedua, kita boleh saja juga untuk buat medik di USM Kelantan. Kita boleh biaya lah. Maknanya kalau duduk USM di dekat dengan kata mak tak suka kan. Mak sakit sikit. Jadi bolehlah. Dia taklah berjauhan sangat. Tetapi kalau nak pergi ke Mesir pun insyaAllah bara kita memang fokus kan misalnya orang macam Salihin ni budak pandang macam ni daripada latar belakang keluarga yang dapat rendah yatim memang kita bagi utama lah. Jadi Salihin pergi Mesir ke ataupun nak buat dekat USM saja ini. Mesir. Kalau kat Mesir ni kena buat suasana sikit lah. Apa, saya nak pergi Mesir. Memang tekad tu. Saya sekadar nak belajar berkaitan dengan doktor saja. Sebab kita tahu Al-Azhar ni pun dia merupakan kiblat ilmu yang kedua dalam dunia ni. Jadi saya nak try juga cari ilmu lain seperti falsafah, sejarah, psikologi dan juga bidang agama juga lah situ. Sebab dia pun sehogot dengan bidang agama, jadi saya nak dalami semua ilmu ada situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.